my sarcasm at its finest. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan panduan untuk panduan awal untuk pembinaan mobile app aplikasi pengurusan co-curriculum 2026. Okey, kita berpandu kepada slide ni, tiny.cc/nota28. Okay, first apa yang kita kena buat adalah step yang pertama, iaitu kita akan klik kepada appsheet.com. Okay, kita klik. Apa yang kita kena buat? Kita kena sign in, login AppSheet terlebih dahulu. Klik pada sign in. Pilih Google. Okey, pastikan kita gunakan akaun Gtolak, akaun delima kita, CM1 ataupun admin sekolah untuk memastikan kita mendapat unlimited user. Okey, contohnya akaun sekolah kita ataupun akaun Gtolak. Continue. Dan kita bagi kebenaran, allow. Okey, itu adalah step yang pertama, kita dah sign in. Okay, step yang kedua, kita akan dapatkan aplikasi, iaitu kalau kita masuk ni kosong lagi dah. Kita pergi bahagian template aplikasi Koku. Okey, kita klik sini untuk view. Apa yang kita akan buat adalah step yang ketiga, kita akan copy app dan rename app. Okey. Copy dan rename. Klik pada copy app. Okey, kat sini kita kena rename terlebih dahulu sebelum kita copy. Contohnya, kita highlight app ataupun app Koku, baru masukkan nama sekolah kita, SK Taman Cendana. Pastikan dalam ni tak ada special character, contohnya alias ataupun slash. Kemudian barulah kita copy app. Itu untuk proses yang ketiga. Kita akan copy, jadikan aplikasi tadi kepunyaan kita. Ini adalah prosesnya, dia akan ambil masa selama 5 minit. Ini daripada 0%, kita akan tunggu kepada 100% terlebih dahululah. Okey, saya pause untuk dapatkan aplikasi ini dah siap. Satu soal dah. Satu soal. Okey, selesai dah kita copy aplikasi. Seterusnya apa yang kita kena buat, kita akan ubah ikon. Okey, untuk ubah ikon, apa yang kita akan masukkan adalah daripada Google Drive, kita akan upload logo sekolah kita lah. New file upload. Dan kita cari logo sekolah kita. Okey, ini adalah logo sekolah kita. Dah masuk, barulah kita boleh replace logo yang ada. Okey, ini adalah logo yang ada. Pergi bahagian info, edit logo dan klik app logo. Custom, klik pada file. Kita dapatkan daripada Google Drive. Dan ini adalah logo kita. Klik logo kita dan select. Dia akan tukar logo tersebut lah. Daripada sini pada logo baru. Nak tukar nama, kita ambil je. Contohnya nama. Pergi bahagian UX, aplikasi Koku dan kita boleh rename nama aplikasi tersebut. Okey, save. Okey, itu untuk step yang keempat untuk kita ubah ikon. Untuk copy dashboard dan sebagainya kita akan buat dalam kelas nanti. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. No claiming.